Tapi itulah pertemuan dia. Bila aku dekat, aku dekat dengan dia. Dalam robot tak ada aku. Waktu itulah pertemuan. Itu rahsia dia. Tapi tak bolehlah nak ceritakan wajah Allah macam mana. Sebab apa? Mana boleh nak diceritakan. Sebab kita tak boleh ceritakan wajah Allah. Cukup kita ni tak ada, dia je ada. Tu cukuplah. Tapi Allah nyatakan wajah dia berbentuk apa? Dia zahirkan. Dia tajalikan. Macam Nabi Musa kan. Dia nak melihat dan Allah Ta'ala kata mana boleh. Tapi kalau kau boleh tetap pandang kat bukit tu. Engkau. Tapi tak tetap. Dia tengok cahaya terlampau terang. Mana boleh. Lebur tak ada. Waktu lebur tak ada diri tu. Waktu tu lah dia pertemuan dengan Allah. Tu lah cara dia Allah Ta'ala aja. Jadi boleh tak bertemu Allah? Boleh lah. Apa syarat dia? La ilaha illallah. Tak ada diri kau, tak ada semua. Yang ada hanya dia. Jangan merasa lagi aku dekat dengan Allah Ta'ala. Aku dekat tu mana aku tak ada. Yang ada hanya cuba. Wahdatul wujud tu mana bukan Allah tu wujud dalam diri kita. Bukan. Kita tak ada. Yang ada wujud hanya Allah. Maka semua yang kita nampak yang ada dia lah. Satu. Semua ni dinyatakan untuk nyatakan semua yang ditajalikan oleh Allah. Semuanya dia nak nyatakan dia yang dan bergerak sesuatu segala semua itu adalah menyatakan Allah yang gerak. Dan semua itu tak akan boleh bergerak. La tataharraku zaratan illa biizni. Jelas kan? Syoknya kita dah bila dah kenal faham ni, ya Allah, tak mahu kita ada rasa akuan diri. Kalau ada rasa akuan diri, maka kita terhijab. Hijab yang paling besar kita dengan Allah adalah akuan. Tapi bila tak ada lebur, kita yakin, aku yakin dia aja, sentiasa manis. Sebab keadaan Allah sentiasa asyik berasyik dengan dirinya sejak azali, abadi, bila-bila pun. Sentiasa aman, tenteram. Asyik berasyik dengan dirinya, tak ada langsung ada kekurangan. Itu kita nak duduk situ. Duduk situ bukan kita ada dua di situ. Bukannya duduk situ tu mana dia aja yang ada lah. Kena faham tu betul-betul. Jadi masing-masing buat lagi. Kita nak ambil bercakap, aku dan kita sama-sama ke situ. Itu dia. Dia dah bagi jalan, Nabi buat gitu, jadi kita ikut buat macam tu. Bersandar betul-betul, tak ada akuan diri dia. Manis hidup kita. Ya. Ibarat orang sedang bercinta dah. Dia tak peduli dah.